Bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih pertama sekali kepada Menteri Besar Bahar Tok Wan kita dengan dikenalkan satu pendekatan yang dinamakan Tanfos, maka tercetusnya bantuan tunas makmur dah 5 tahun berturut-turut beri bantuan kepada anak-anak sekolah. Yang keduanya, saya nak ucap terima kasih juga kepada Kerajaan Madani Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam diam-diam dia beri bantuan kepada kita sebanyak RM250 seorang dah masuk dalam akaun Kosma ni. Tukang panggil orang beri Datuk beri ingat ni datang bawa duit juga beri bantu anak ke sekolah, pokok lagi sebanyak RM50 seorang. Betul tu? Kita jagalah kerjaan kita ni di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Bahar Datuk Seri Diraja Haji Warisudin Ismail, di bawah naungan tuan-tuanku yang kita nyanyikan dalam doa tadi. Allah rahmatkan raja kami, jaga. Sebab kita boleh buat ni semua